Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini saya nak tunjukkan cara untuk ambil exam GCE Level 1. Okay, Google Certified Educator Level 1. Sebelum tu kita register dulu. Okay, bagi yang dah register, boleh tengok dekat take exam. Dia boleh mula menjawab take exam. Pastikan bahasa English, kemudian take exam. Okay, kemudian dia minta masukkan your date of birth. Masukkan February 25 years 1990. I'm not a robot. Car. Okay, indicator. Bicycle. Okay, accept. Okay, ni untuk quiz A. Okay, untuk quiz A, okay, yang pertama sekali kita boleh buka ChatGPT. Okay, buka ChatGPT, copy semua soalan yang ada ni. Copy sampai semua 37 soalan. Okay, cikgu right click, copy, pergi kat GPT, dan cikgu paste. Okay, bila dah paste, kita akan dapat jawapan lah. Okay, soalan pertama jawapan dia create. Jangan cepat sangat cikgu, nanti dia detect apa tu kita tiru. Buat relax je. Okay, create a Google Drive. Okay, kemudian soalan 2, apa jawapan dia? Add a Google Meet link. Okay, soalan 3, embed the content. Soalan 4, cikgu jawab lah sampai habis. From version history. Both educators can edit in real time. Soalan 6, create a faculty. 7, new link. 8, classroom. 9, commenter. 10, editor. 11, color code. 12, track email. 13, advice. Advise student to use Chromebox. 14, use the snooze. 15, communicate with student. 16, add all the resources. 17, enable reminder. 18, viewer. Okay, 19, Google Meet. 20, slides. 1, kamera. 22, Google Meet. From. 24, upload. Calendar. Ada caption. Resend. Calendar. Create multiple assignments. Okay, 30, Google Docs with commenting enable. 31, create new calendar. Okay, 32, Google Chat. 33, team.
34 translate documents. 35 share Chrome tab. 36 store different. 37 chat. Okay dia jawablah dengan ChatGPT. Jawab soalan 1 sampai soalan 37 tu. Ini adalah soalan-soalan dia lah. Ada classroom, docs and drive, form and Google Sheets, lab. Tak banyak. Untuk level 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay sekarang kita boleh next kan. Quiz A. Ini tak ada masa ni. Start lab ni baru ada masa.